Assalamualaikum. Okay, korang nak bagi tahu malam tadi TV tutup, lepas tu on pagi ni alhamdulillah okey. Lepas tu Ayah Nurul kena bayar mahal, puluh-puluh sampai nak dekat 100. Ayah Nurul pun pergi bayar juga dekat orang tu. Padahal orang Cina tu datang je tengok TV ni okey ke tak. Tapi tak apa, Nurul redha. Tapi Ayah Nurul lah, Nurul kesian sebab kena bayar. Bayar bukan pakai daun, pakai duit. Semuanya sebab Ayah Nurul risau kalau Nurul duduk sorang. Nurul kesian dekat Ayah Nurul. Nangis pun tak guna sebab Ayah Nurul dah bayar duit dekat Cina tu. Okay, korang kalau korang suka video ni, korang boleh like, komen, subscribe dan tekan lonceng Sis Nurul. Assalamualaikum.